Remaja lelaki ni berjaya skor 11A sambil aktif kongsi ilmu dekat media sosial. Kenalkan, inilah dia Adib Fahim. Waktu ramai seusia dia lebih banyak habiskan masa scroll phone dan layan benda lain, Adib ni pilih jalan yang berbeza. Dia gunakan platform media sosial untuk berkongsi ilmu dan bantu orang lain belajar. Sejak bulan Mei sampailah Disember, hidup dia memang betul-betul fokus pada satu benda saja, SPM. Kalau orang lain bagi effort 100%, dia ni bagi lebih daripada tu. Hampir setiap malam dia berjaga sampai pukul 2 pagi untuk ulang kaji dan pastikan setiap subjek betul-betul faham. Sebelum ni dia memang aktif dengan pelbagai pertandingan, tapi bila masuk tahun SPM, dia buat keputusan untuk kurangkan komitmen lain dan fokus sepenuhnya pada akademik. Cuma ada satu perkara yang dia tak pernah stop, iaitu terus konsisten buat konten kongsi ilmu dekat media sosial. Sebab bagi dia, ilmu yang dikongsi tak pernah sia-sia. Apa yang kita bagi kepada orang lain, insya-Allah akan kembali semula dalam bentuk yang baik. Hasil daripada usaha yang konsisten selama berbulan-bulan ni, Adib akhirnya berjaya memperoleh 10A+ dan 1A solid dalam SPM. Ni bukan soal nasib, tapi hasil daripada disiplin, pengorbanan dan fokus yang luar biasa. Ditambah pula dengan support sistem yang kuat daripada keluarga, kawan-kawan serta guru-guru, sama ada di sekolah ataupun online, semuanya banyak membantu perjalanan dia. Terima kasih kepada mak ayah Adib ni sebab menjaga dia dengan baik dan memberikan dia salah satu hak kepada seorang anak, iaitu untuk mendapat pendidikan yang baik. Ada ke Batch 08 yang tengok video ni? Cuba komen.